Apakah boleh kita solat berimam dengan perokok? Tahu perokok? Sini ada yang merokok juga. Sini tak ada, di luar Allah alam. Ada juga orang dah berjanggut panjang masih merokok. Apa benda kau hijrah apa ni? Dah pakai kopiah merokok. Lepas tu ditegur, sawat. Sawat apa benda? Dah terang benda haram dipakai. Ditegur, patutnya malu, taubat. Jangan kata sawat, tapi astaghfirullahaladzim. Itu yang betul. Itu seorang muttaqin, seorang bertakwa. Ingat, rokok adalah haram. Rokok adalah haram. Ini bukan kata saya. Cuba tengok. Kata mufti Saudi, haram. Orang berkiblat dengan Mesir. Mufti Mesir mengatakan haram. Di Malaysia juga haram. Di Konoha ni je, yang lain sikit. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Selepas dicek, ternyata yang mengatakan makruh, dia perokok. Memang perokok tegar ni jemaah keras kepala. Dibagi nasihat, dia tak terima. Syekh bagi nasihat tak terima. Ustaz bagi nasihat tak terima. Doktor bagi nasihat tak terima. Yang dia terima siapa? Malaikat maut nanti. Dan ingat, kalau kita tahu ada seorang imam ni perokok tegar, maka cari tempat lain untuk kita solat. Jangan berimam dengan imam perokok tegar. Dia ada perokok tegar dan ada bukan perokok tegar. Yang perokok tegar tu, cari yang lain. Kerana apa? Kerana dia selalu mengkonsumsi yang haram. Allah Ta'ala alam.